Aku kalau datang dekat Ipoh mesti nak singgah makan dekat sini. Wing Zone. Dekat satu Malaysia. Tak tahu kenapa ada dekat Perak je tau. Dia ada banyak cawangan tapi semua kat Perak. Wing Zone. Memang syok. Jom kita masuk. Orang pun tak ramai tapi sedap tau. Cuba tengok. Dia jual ayam tapi dia punya flavour ada, aku rasa ada macam 20 flavour juga tau. Dia macam sos macam tu lah. Jadi kita ada Smoking Q. Yang ni tak ada label tapi nama dia Honey Q. Lepas tu kita ada sos ranch dengan blue cheese. Yang best ni punya air ni boleh refill tau. So kalau dah habis boleh refill kat situ. Sekarang kita dekat dataran Ipoh. Dataran Ipoh. Luas tu. Tengok. Situ dia punya majlis Bandaraya Ipoh. Kat sini aku rasa tempat orang lepak lah. Tengok siap ada apa? Restoran. Tengok ada restoran. Dia buka restoran stall situ. Sini pun ada sikit. Tu dia Ipoh Parade. Sebenarnya macam nak bagi Decathlon tadi tapi dah tutup Decathlon dekat Ipoh ni dah tutup. Patutnya dekat Aeon. So kita jalan-jalan dekat dalam ni je lah. Sekarang kita dekat dalam Ipoh Parade. Tengok ada JD Sport, Uniqlo. Agak besar jugalah. Makan egg waffle. Dia punya Jaya Grocer dekat level basement weh. Tengok ni parking. Lepas tu Jaya Grocer dalam ni. Memang rare. So sekarang pukul 10.38. On the way pergi Lost World of Tambun. Dia punya waterpark. Kita nak mandi manda. Tu kat sini boleh nampak dah tu Lost World of Tambun. Tapi kita nak singgah makan dulu, lepas tu baru gerak. Kita naik bagi ride sebab dia jauh sikit dekat depan sana tu. Kat sini dia tengah construction nak buat Sunway Ipoh Mall. Dia akan dibuka 2027. So sekarang ni dia baru buat beberapa tingkat. Nanti kita tengok macam mana rupa mall dia. Rasanya siap ada ice skating tau dekat sini. Bowling pun ada. Dah sampai Lost World of Tambun. Tapi panas gila weh. Sekarang pukul 11.30. Matahari kat atas kepala. Tengok apa dia punya decoration dia. Macam ada decoration orang asli macam tu. So ni pintu masuk dia. Yang ni kita ada kolam air panas. Cuba tengok degree temperature dia 37 hingga 43 darjah Celsius. Wow. Boleh tahan tu. Tengok. Memang betul-betul healing. Dia punya view pun cantik. Cuba tengok belakang tu macam ada macam gunung banyak kan. Macam banjaran macam tu. Memang enjoy. Wih, panas tu. Wow. Dah lah, atas tu tengah panas. Lepas tu masuk pula kolam air panas. Panas weh. Macam sauna. Relax tu. Dekat sini sambil selam-selam boleh nampak ada apartment Sunway Onsen. So kalau siapa beli rumah kat sini kan, memang boleh jalan kaki je terus sampai dekat Lost World of Tambun ni. Memang senang. Tapi dia punya harga agak mahal jugalah. Even untuk Airbnb memang mahal. Tapi ni panas. Memang besar weh dia punya Lost World dia. Yang aku suka, dia bukan setakat waterpark tau, tapi dekat bahagian dalam tu dia macam ada campur zoo sekali. So kalau kita datang sini macam kita pergi waterpark campur pergi zoo.
Oh, tengok. Oh, dia punya ombak dah on. Ombak dia. Wow. Sana tu macam ada pentas untuk pertunjukan kot. Oh, ini memang luas. Yang bestnya hari ni tak ada orang, sebab kita bukan pergi hari cuti sekolah. Ni kita tengah bawa pelampung naik kat tangga untuk main slide. Yang ni agak workout jugalah, sebab dia punya tangga tu macam hiking, tinggi. Alright, dah sampai kat sini. Dia punya slide agak paling best lah. Bagi aku ni paling best. Dia ada 4 slide tau. Boleh pilih nak slide yang mana. Whoa. Memang best. So kita nak terus naik lagi sekali. Repeat. Antara benda yang penting dekat waterpark ni adalah keupayaan aku untuk pegang kamera kuat-kuat sambil turun slide. Lagi-lagi slide yang laju tu lah, memang kena pegang kamera kuat-kuat weh. Alright, yang ni dekat atas. Ni dekat atas ada banyak slide kan kat sini. Wih! Oh! Yang ni waterpark untuk budak-budak punya. So dia punya slide pun kecil macam tu je. Lebih selamat lah. Lepas tu kat sana ada boat, pedal boat Swan. Oh, lepas tu kalau nak makan ada sikit stall makanan kat situ. Yang ni punya waterpark. Lepas tu kalau naik atas tu dia ada lagi satu slide dan dia akan berpusing turun bawah tu. Dragon Land Adventure. Yang ni dia aku tak minat sangat sebab dia macam tak ada ombak apa semua. Kita kena jalan kaki je tau, ataupun naik pelampung. Tapi pelampung tu pun kita kena kayuh sendiri, so macam tak laju lah. So yang ni kita skip je. Lagi satu, kalau nak pergi yang kat sini macam kena sewa pelampung. So kalau tak ada pelampung sewa tak boleh enjoy lah. Dan dia ada macam wayang 4D. Oh tu, dia punya bucket tengah isi. Teka bucket mana? Ni. Woohoo!
So kita lunch dulu. Nasi rendang ayam dengan nasi terung. Harga kat sini memang kau-kau. Sekarang ni kita nak pergi tengok haiwan pula. Macam kat belakang sana waterpark dia kan. So kalau kita teruskan jalan, ni dah start kawasan kering, tak ada waterpark. So dia ada haiwan macam zoo. First kali ada tempat zirafah. Ni patung dia. Lepas tu kat situ, tengok zirafah tu, dia tengah makan pokok. Nampak tak? Pokok yang tinggi tu dia makan. Go makan. Am. Wah, tu lidah dia Wush. Wow. Cantik dia punya pattern. Lepas tu kat sini ada zebra. Sini ada zebra 2 ekor. Kat sini kita ada petting zoo. Ada banyak binatang yang comel dan binatang yang kecil-kecil kat sini. Ada satu kambing kecil. Halo. Wah, tengah makan Wah, tu belakang ada satu lagi. Kau datang. Hai. Hello. Ada poni. Hai. Wah, lembut macam kapet dia punya ni. Peace yo. Atas tu ada rekun Rekun dengan tidur tengok. Tu kaki dia. Ni kawasan ular. Ada banyak ular. Tu. Ada satu ular kat situ. Wow, tu. Buat apa tu? Tengah berendam. Ni lagi satu. Besar. Ni ular apa lah? Ular. Ni nama dia. Reticulated python. Ada tapir lah. Dia seorang je ke? Ada satu je tapir. Ni kita ada kancil. Halo. Hai kancil. Ni rusa ni. Tengah relax. Hai. Peace yo. Bird Paradise. Wow, ada itik. Halo. Wow. Apa tunduk? Burung merak. Rasanya ni betina, yang tu jantan kot. Yang tu cantik, dia tengah kembangkan dia punya sayap dia. Ni putih tu. Putih betul dah. Nak ngorat tu burung kakak tua kan? Burung kakak tua je. Tu merak tapi ni cantik ni warna dia. Wah. Ayam ada, tengok. Ni merak tapi warna putih kan? Merak putih. Ni itik. Itik warna coklat. Ni tengok, dia berdiri tegak je. Ni itik coklat. Lepas tu tengok. Wow. Burung merak tengah kembang. Dia tengah nak ngorak siapa tu? Wah. Apa? Cantik ah. Halo. Pura. Wow. Ni yang macam cengkerang cantik tu. Wow. Merket tu tengah gali. Gali apa tu? Wow. Ha. Wow, ni. Dah jumpa kapibara. Ni macam arnab sikit lah. Tengah lepak. Dia chill, dia tak lari. Dia punya kulit macam kasar, macam kulit landak tu. Dia punya bulu dia kan. Wow. Macam arnab. Kita pack dia jugalah, kesian. Dia lembut sikit bulu dia. Kan? Ni tempat ada buaya, tengok. Ada buaya. Ni satu buaya. Tengok, water monitor lizard. Tengok, ada lizard. Satu. Ni dua. Tengah lepak. Santai. Sekarang pun tengah panas ni, tengok. Panas gila ni.
Ui, ikan besar, ikan besar. Besar weh. Tengok. Ui. Melayan box turtle. Tu kat sana tu. Kat situ satu. Laba-laba. Spider. Ni susah nak cari ni. Tu ada satu. Tu ada punya colour dia. Ui, belang-belang. Ni nama dia Chaco Golden Knee Tarantula. Ni ada burung eagle. Tengok dia duduk je atas tu. Malayan porcupine. Cuba tengok, semua tengah macam terbaring. Tengok dia punya. Semua tengah berkumpul. Comel gila. Tu yang hujung yang ni. Lah, kesian. Guinea pig. Wow, kecil dia. Ni besar sikit. Yang tu tengah dekat dalam rumah. Wow. Makan. Emu. Ada banyak emu. Tengok, ni Arapaima, river monster. Ui, besar gila. Ui, banyak pula tu. Banyak ikan besar. Tengok. Wow, besar. Besar macam orang. Besar, semua besar-besar. Ui, muka. Tengok muka dia. Wow. Hey, hot spring. Ni tempat hot spring. Dan ada spa. Tapi mahal spa dia. Beratus-ratus harga dia. Tengok. Ada banyak kolam. Topaz Pool, Crystal Fall, Amethyst Pool. Panas tu. So dah habis mandi dah. Tengok. Tadi panas, sekarang dah mendung tau. So baik cepat-cepat balik kereta. Okey, hari ni kita jalan-jalan dekat Corcovine Lane. Tu dia, Ipoh Corcovine Lane. Dekat sini memang meriah. Nampak macam pasar malam, tapi dia dekat macam belakang lorong macam tu lah. Ada macam-macam jenis board games. Ini memang rare betul weh. Tak jumpa dekat tempat lain. Ni dia macam kedai games tau. Tengok, ada macam-macam indoor games. Ini aku rasa memang antara kedai indoor games yang terbesar aku pernah jumpa lah. Tengok dia punya pilihan. Ni banyak ni weh. Sampai ke dalam kedai ni ada banyak games. Wah, ni kita masuk kedai Harry Potter. Tada! Kita boleh rent kostum kat sini. RM10 satu set. So dapat 1, 2, 3, 4, 5 barang lah. Yeah. Ni Ravenclaw. Yang tu Gryffindor. Dia nerd. Kita cool sikit. Ni dia punya air dia. Air buttercream kot. Dia merasa macam creamy campur gas. Lepas tu ni dia punya tempat ambil gambar dia. Memang lawa. Yang ni ada macam tempat sangka burung. Ni dia punya burung putih tu. Lepas tu kat sini ada dia punya penyapu untuk prop kalau nak ambil gambar. Cantik lah juga. Tengok dekat celah-celah lorong ni ada book access tau. Tiba-tiba ada. So jom kita masuk tengok book access dekat Ipoh. Wow. I need you to go down. Kita kena go down. Seram betul. Macam rumah hantu. Wow. Apa ada dalam bawah ni? Cantik kan? Dia basement, macam basement lah.
Wah. Singgah makan pizza Arab. Pizza dekat je dengan Koko Badin tu. Apa nama tempat ni? Seni, dekat Seni Market dia ada pizza. Dia ni pizza garlic confit. Sekarang kita dah sampai dekat Ipoh Night Market untuk cari makan malam. Ada banyak juga kedai kat sini. Tengok, ada kait anime daripada benang kait. Ada Giyu, Zoe, Naruto pun ada. Ni Luffy. Tengok. Alright, so itu je kita punya trip ke Ipoh. Tapi sebelum nak balik, aku nak singgah beli Pamelo apa? Limau Bali. Sebab Tambun ke apa, Ipoh memang terkenal dengan tu kan. So kita tengah nak on the way pergi beli limau Bali. Tapi aku harap dapat yang manis lah. Jom kita tengok. Okay, so kita dah sampai dekat kedai limau Bali. Oh, ada tester. Boleh cuba Boleh. Bismillah. Bismillah. Dari kita je. Ini mana Itu manis. Yang ni masam manis. Kita akan tukar. Oh, kalau yang merah masam manis. Ya. Bismillah. Yang ni masam manis. So kalau nak manis, kena yang kuning lah. Right, so kita dah dapatkan limau Bali 3 biji tadi RM69. Kalau satu RM25. So aku nak tanya juga dekat korang lah yang duduk Ipoh, ini harga standard ke macam lebih daripada biasa? Sebab aku tak biasa dengan harga kat sini kan. Alright, so tu je kita punya vlog ke Perak. So mula-mula kita pergi, awal-awal datang sampai dekat Perak, singgah makan dinner Wing Zone. Lepas tu hari kedua kita pergi ke Lost World Tambun. Lepas tu hari ketiga Kau balik. Lepas tu hari ni balik. Aku kalau pergi kat Ipoh memang selalu pergi ni lah, Lost World Tambun tu. Sebab aku rasa ini antara waterpark yang harga dia tu worth it lah. Harga dulu tau. Sebab dulu macam RM60-70 je. Dengan harga macam tu, kita boleh dapat waterpark. And aku rasa waterpark tu dia punya slide pun banyak. Lepas tu untuk budak-budak pun bagus. Dia ada tempat budak-budak pun banyak. Macam aku rasa ada 3 tempat, 3 kolam untuk budak-budak yang ada slide budak-budak. Lepas tu tambah lagi dengan zoo. Ada macam ada zoo, ada hippo, ada harimau. Lepas tu ada ni ada Malayan Sun Bear kan? Sun Bear. Ada Sun Bear dekat Tin Valley. Kalau korang nak tengok bear, Sun Bear, boleh pergi kat yang area Tin Valley kalau korang sampai dekat Lost World Tambun tu. Lepas tu ada juga aktiviti ekstrim macam Flying Fox. Tapi kali ni aku tak pergi lah. Aku kali ni punya trip aku just main waterpark je. Sebab aku nak enjoy dia punya slide tu lebih sikit. So tu je video. Kalau korang belum lagi subscribe, jemput subscribe dan like video ni, okay?